Oh, diorang bagi layanan yang VIP juga. Kau bayangkan Malaysia ni punya weather panas, tapi dia tak ada ventilated seat. Not bad. Kalau boleh nampak kat sini, naik sendiri pula. Seriously, best gila. Okay guys, sekarang ni aku menuju ke Tesla Cyberjaya untuk buat checking kereta Tesla aku. Manakan dia ada satu masalah yang aku pun tak expect dan kira jarang berlaku lah dekat mana-mana owner Tesla. Mungkin pernah berlaku tapi jarang dengar. Masalah yang aku masukkan adalah bila aku nak bawa kereta ni and masuk ke bahagian D, which is drive, tapi dia tidak pergi ke depan, dia pergi ke belakang, opposite tau. And kalau masuk kepada reverse pula, dia tak pergi ke belakang, dia pergi ke depan, dia terbalik tau. So masalah ni berlaku bila aku baru je buat software update baru-baru ni. And masalah tu bukan berlaku dekat aku tapi pada wife aku. Dia memang panik lah, split second benda tu jadi. Masa tu tengah bawa anak aku pergi tuition. So memang huru-hara kejap lah kan. Sebab yelah belakang ada motor, lepas tu belakang pun ada divider kan, takut terlanggar. Sebab sempat brake dan benda tu jadi split second. Boleh kata dalam 2-3 kali jugalah berlaku. Tapi dia tidaklah berpanjangan. Lepas dia balik je rumah, aku test balik Tesla ni. So far setakat hari ni tak ada berlaku kejadian yang sama lah. So dia waktu tu je jadi. Tapi tak sempat nak rakam. Sebab yelah tengah susah dengan anak. Aku pun tak ada masa tu. Wife aku bawa pergi tuition. And then aku pun buat low power mode kereta ni, so tak ada rakaman dashcam tu. Sayang lah. That's why macam kalau dapat footage tu short sikit untuk aku nak share dengan korang kan. So disebabkan oleh itu aku reach out Tesla Malaysia dan aku nak pergi hantar checking and service, tengok apa masalah sebenar. Ada yang cakap bahawa masalah ni berpunca daripada steering wheel, which is sebelum ni aku pakai yoke steering tau. Tapi tak juga, sebabnya yoke steering tu aku dah tukar kepada steering wheel yang original sekarang ni, yang standard lah. Aku dah pakai steering wheel standard ni hampir sebulan juga. Lepas sebulan tu baru berlaku isu tu kan. So tak pastilah masalah ni berpunca dari mana, dan aku takut juga kan tiba-tiba bawa pergi long distance and tiba-tiba benda tu boleh berlaku kan. So takut lah, safety issue lah kan. That's why kita nak ke Tesla, checking, tengok apa masalah sebenar, berpunca dari mana, dan adakah masalah ni aku perlu risau ataupun ada something wrong dengan sistem dia ke software dia ataupun hardware. Sebab yelah Tesla ni adalah sebuah EV yang memang banyak bergantung dengan software juga. So itulah antara kekurangan kelebihan untuk kereta EV macam ni. Tapi kita tengok macam mana sekejap lagi, apa kata diorang. Sampailah Tesla Cyber. Lama tak atas sini. Last atas sini masa aku buat tukar filter. Dekat sini pun aku nak pergi tengok juga Tesla Model YL baru dengan Tesla Model 3 yang rear wheel drive. Harga mampu milik tu kan, 150,000. Nak check it out macam mana rupa dia, interior dia, kalau boleh dapat test drive sikit kan. Satu lagi, aku lupa bawa keycard tau. So, aku dah double confirm diorang. Katanya macam kalau tak bawa keycard pun tak apa, diorang ada access tu. So okay lah. So tadi aku baru settle dekat depan Tesla punya showroom tadi. Diorang ambil gambar aku sikit apa semua. And then diorang cakap aku bahawa kereta ni tak perlu pun nak pergi ke service center untuk check the hardware semua. Diorang just check guna sistem and software je. Macam okay, something yang baru aku tahu actually. So now diorang suruh aku pergi charge kereta aku kejap dekat belakang showroom ni. Ada delivery bay macam tu. Aku pergi sini kejap, charge kereta, and then tengok lah apa yang dia cakap pasal kereta aku ni kan. Okay, kat sini dia ada free charging tau, tapi AC lah 11 kW, Tesla Destination Charging. Oh, diorang bagi layanan yang VIP juga. Siap nak tolong cucukkan lagi. Okay, kereta aku tengah charging kat sini. Tapi macam korang nampak, sini banyak tau model Tesla yang baru-baru. Ada Model 3, ada Model Y, ada Model YL. Korang nampak tak apa beza antara ketiga-tiga model ni? 1, 2, 3. Okay, tengah ni adalah Model 3, which is aku punya. Yang tu adalah Model Y. Yang ni pula adalah Model YL. Nampak tak beza dia? Y dengan YL. Mesti tak nampak kan? Ada dua benda lah kalau nak tengok daripada sudut belakang ni. Dia punya emblem badge Model YL ada 3 jenis Y ni. And then dia punya bahagian belakang ni, nampak? Dia full glass. Dia tak ada gap macam ducktail dekat Model Y. Yang ni dia ada gap. Dia bukannya full glass. Okay, depan tu kita ada sebiji Model YL baru. Jom aku tunjuk kat korang macam mana
rupa dia, apa yang best, apa yang baru. So ini adalah model YL yang terbaru. Dari segi design pada bahagian depan dia memang sama je macam model Y, dengan lampu dia yang baru, TRL. Cantik lah, nampak very modern. Lepas tu kalau tengok dari sudut tepi ni pun sama macam model Y, cuma aku difahamkan wheelbase dia lagi panjang and then dia lagi tinggi. Tengok dari sudut sini, nampaklah bahagian belakang ni dia lagi tinggi kalau bandingkan dengan model Y yang biasa. Lepas tu dia punya rim gunakan 19 inci yang ni, 275/45 staggered, depan 255. And then kalau masuk dekat bahagian interior dalam dia, rasa sangat-sangat simple and minimalis. Basically dia adalah Model 3 punya interior yang sama, cuma kita rasa lebih tinggi, lebih selesa sebab ni adalah SUV. Dan sekarang ni aku difahamkan untuk model YL dia bukannya guna interior warna putih tau, tapi dia gunakan color grey. Color grey yang almost macam color white, tapi dia bukannya color solid white yang macam Tesla sebelum ni, dia color grey macam ni. Boleh kata lebih kurang macam ke arah off-white lah. And then still dengan ambient light dia dekat bahagian door trim, dashboard, steering dia, ada display sini. Lepas tu serta konsol yang sama, very familiar macam Model 3 aku. And then dia punya panoramic glass depan sampai lah belakang memang besar gila. So nothing difference kalau compare dengan yang previous Tesla Highland ataupun Model Y, rasa sama. Tapi kalau kita pergi dekat bahagian second row, inilah perbezaan yang sangat-sangat ketara dengan standard Model Y ataupun Model 3, di mana kalau boleh nampak kat sini, tak nak sendiri pula, ada 2 seat dekat bahagian tengah ni dan ada 2 seat lagi dekat bahagian belakang. So basically YL special sebabnya dia ada 6 seat, 2, 2, 2, dan seat tengah ni kira seat yang selesa lah untuk long distance kan, sebabnya dia ada bahagian electric armrest ni, kita boleh tutup dan juga buka dia, ada button bahagian bawah ni, semua guna leather tau. So rasa very comfort lah dengan cushion dalam dia kan. Lepas tu ada juga penyejuk dan juga pemanas dekat bahagian dia punya seat, and then ada microphone, ada USB-C port kat sini. Even dekat belakang pun ada USB-C port. And ada rear display. Cuma bagi aku kalau nak bandingkan dengan kereta China yang ada rear display juga, lagi besar lah kereta China punya tu kan, MPV. Yang this one boleh kata okay lah, acceptable. Cuma kalau dia letak kat tengah ni lagi best sebenarnya. Kalau macam Model 3 aku, dia ada aircon vent dekat sini saja tau. Ini pun sebenarnya ada juga aircon vent. But aku perasan dekat bahagian Model YL ni pun ada juga aircon vent dekat bahagian pillar tepi ni. Kita boleh adjust manually. Thankfully lah, ini manual adjustment. Bukannya macam ni, yang ni memang touchscreen adjustment lah. So sini memang kedudukan yang sangat-sangat selesa. Dia tak ada bahagian support tight ni. So yang ni bahagian kepala kita boleh adjust, ada button kat bahagian tepi ni. So untuk orang yang tinggi boleh adjust lah, tinggikan lagi kan. Kedudukan dekat seat tengah ni sangat-sangat selesa, boleh kata macam tu. And then aku nak pergi ke bahagian belakang pula. Mana? Okay, meraba pula cari button dia. Okay, jom. Okay, aku perasan dia ada macam bumper tau dekat bahagian tengah ni. Sini dia flat, sini dia ada bumper extra. So kalau macam tak biasa mungkin terlanggar sikit lah. Okay, kalau duduk dekat bahagian belakang ni, untuk orang yang ketinggian 17 cm, 80 kilo macam aku ni, nak kata selesa tu tidak, tapi boleh duduk. Boleh duduk lah dengan kedudukan seat macam ni. Untuk short distance okay, long distance aku tak pasti, kena cuba dulu macam mana. Should be okay lah untuk long distance kan. And then kita boleh adjust juga seat dia. Aku ingat manual adjustment, tapi ada button adjustment kita boleh ke depan ke belakang lagi. And then ada juga bahagian card holder sini, ada bahagian aircon vent lagi kat bahagian tepi ni. Lepas tu kita boleh adjust rasanya seat depan ni. Sekejap, tak boleh. Seat depan ni tak boleh adjust. Memang orang yang duduk depan lah kena adjust kan. Orang duduk belakang ni tak boleh adjust. Ada lampu bahagian atas ni. And then satu penumbuk setengah lah bahagian kepala aku dengan bahagian gelas atas ni. Dan diorang ada letak repellent extra untuk kurangkan kepanasan. Kalau nak lagi best letak sunshade lah. Tapi manakan Malaysia ni sangat-sangat panas, haba confirm akan terasa jugalah dekat bahagian atas kepala ni kan. Setakat ni bahagian lutut aku lah, kalau aku tak lunjuk kaki ke depan, yang ni hampir terkena lutut kanan ni. Lutut kiri ni kira santai sikit lah sebab lunjuk ke depan kan. Tapi kalau nak lagi best, ada duduk lunjuh macam ni. Tapi tak muat lah kan. Kalau duduk macam ni rasa macam sempit gila lah. It's not a very special lah belakang ni kan. Spacious kena duduk tengah. So aku rasa untuk bahagian belakang sekali tu sesuai untuk budak-budak lah. Budak-budak yang berumur
6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun should be okay lah. Tapi untuk dewasa ataupun remaja yang berbadan besar, short distance okay, long distance tu not really comfort lah. Nak comfort duduk tengah-tengah ni lah. So, harga untuk Tesla Model YL dekat Malaysia kalau ikutkan 260,000, diorang dah official launch. Tapi aku sure ada promo-promo yang diorang akan buat nanti. Tapi aku tak expect juga tau, kereta yang besar-besar macam ni dia boleh pergi jauh. Sebab normally kereta-kereta yang besar-besar macam ni distance dia tak jauh sangat. Mungkin paling maksimum pun 500 ke 500 lebih. But this one boleh pergi almost 700 km WLTP. So actual dia aku expect mungkin lah lebih kurang dalam 500 ke 600 km. Depends on cara driving, load kereta, jalan dan aerodynamic masa tu. Sebab aku difahamkan dari segi aerodynamic kereta ni sendiri dia lebih bagus kalau bandingkan dengan Tesla Model Y yang biasa. Cuma dia lebih panjang sikit, dia lebih tinggi sikit je bahagian belakang ni. Okay, kalau perasan dekat bahagian belakang ni dia dah siap dengan ada ductile spoiler tau. Kan? Dah built in terus. And this one is not macam one piece ductile yang kita nampak dekat Model Y. Dia macam letak extra lagi ductile spoiler kat sini. Sebab yelah kan kalau Model Y dia ada gap lagi kat sini. Tapi Model YL dia tak ada gap dah. Dia memang glass sampai ke hujung ni. So that's why another solution is dia letakkan ni satu lagi spoiler. So untung lah tak perlu nak add on spoiler dah lah. Just pakai je. Yang ikonik pasal Model Y ataupun YL adalah dia punya bahagian lampu belakang ni. Aku suka lampu belakang ni sebab nampak mahal. Nampak macam kereta very futuristic lah. Okay, boot space dia boleh kata acceptable untuk kalau kita naikkan seat ni. Tapi kalau kita turunkan seat ni, nampak? Elektronik. Oh. Canggih weh. Memang lagi luas lah boot space dia kan. Nak letak barang-barang dapur ke, nak pindah barang ke apa semua, tak ada hal. So macam korang nampak, ini adalah ikonik lah untuk Tesla Model Y dan juga Model YL, di mana lampu belakang ni memang very futuristic and modern. Dia ada satu lampu yang pancarkan cahaya ke arah panel ni. Dia bukannya lampu daripada sini tau. Lampu tu sebenarnya daripada atas. Tapi kita nampak lampu tu macam daripada bawah ni kan. Tapi tidak. Dia just reflection lampu je. That's why kalau nampak waktu malam tu cantik lah. Dengan dia punya texture ni, finishing dia kan. Kalau ikutkan lampu belakang dia lebih kurang macam Model 3 yang ni. Cuma yang ni dia tambah panel ni. Cantik lah. Aku suka. Okay, jom kita drive kereta ni. Let's go. Okay, first impression aku masuk je Tesla Model YL ni. Bila drive dia, aku rasa vibe tu memang sama lah macam aku drive Model 3. Cuma dia punya colour tu lain. Sebab yalah, dia lebih cerah kan. Dia colour grey yang soft. Almost macam off-white colour. And then rasa lebih tinggi. Tak terasa macam bawa van ataupun bawa lori. Itu yang penting. Kita still rasa dia adalah sebuah kereta proper SUV. Sebab ada certain SUV, bila kita bawa, kita rasa tinggi tau. Kita rasa macam bawa lori ataupun bawa van. Tapi ni tak. Experience dia kita rasa macam still bawa kereta. Tapi tinggi yang okay, acceptable. It's not really high sangat lah. Okay, in terms of power sebenarnya, kereta ni boleh tahan jugalah performance dia. Sebabnya 0 to 100 dalam masa 5 saat. Which is untuk sebuah SUV yang besar macam ni, dia laju lah. Oh, tekan je pergi tu. Aku tak sure ni mood apa. Sama ada mood standard ke mood chill. Oh, mood standard patut lah. Tapi tarikan dia tu tidaklah selaju macam Model 3 kan. Sebab ni dia punya body berat. Aku lupa kereta ni dia ada stock signal. Dia tak macam Model 3 aku. Kena tekan button kan. So that's why senang lah. Aku tak sure kenapa Tesla decided untuk kembali balik ke stock signal macam ni. Padahal dia nak buat Model 3 button kan. Mungkin ramai komplain juga. Aku tak sure lah. But ya, Y dengan YL ada. Tapi still untuk gear, kita kena guna ni touchscreen. Ataupun ada option is touch atas ni. Itulah. Okay, satu lagi. Dia ada adaptive damper. Kalau boleh tengok sekarang ni, ada dua jenis option. Sama ada balance ataupun rear comfort. So rear comfort ni adalah untuk bagi orang belakang tu rasa lebih selesa. So balance lebih kepada best compromise between ride comfort for all passenger while retaining optimal steering and handling. Rear comfort pula priority ride comfort for second and third row. So bermaksud kat sini adalah balance mode ni adalah untuk balancekan semua dia punya bagai suspension tu supaya semua orang rasa okey. Orang depan, orang tengah, orang belakang. Tapi untuk rear comfort memang khusus untuk orang belakang lebih rasa selesa. Itu perbezaan dia. So adaptive damper dia bagus lah untuk driver ataupun untuk passenger. Kat sini pun ada traction control mode, ada steering wheel, auto shift beta, macam-macam lah kita boleh on off. Yeah, it's all about software kan.
Oh, satu lagi, Tesla Model YL kat Malaysia just ada satu varian je. Dan memang kereta ni adalah all-wheel drive. Okay, surprisingly, aku expect yang kereta ni dia besar tau, dia tinggi. Yelah, biasanya SUV macam ni, body roll dia memang akan very obvious. Tapi this one, aku dah try tadi, body roll dia tak obvious sangat. Dia boleh stablekan dengan sangat baik lah. Bila mana aku buat sharp corner apa semua, dia rasa tak terlalu membuai sangat. Tak macam rasa kita bawa ataupun naik boat tau. Sebab ada certain SUV, bila dia besar, dia tinggi, body roll dia terlalu ketara sebab dia tarik body tu kan, sebab yelah kereta tinggi. Tapi ni tidak. Okay, ini satu benda yang aku akan confuse sebab aku dah biasa bawa Model 3. Bila aku bawa Model YL ni, aku asyik nak tekan button. Dan button aku tekan ni adalah button, cuba tekan button apa? Button lampu tinggi kata apa? Padahal aku nak tekan signal kan. So aku nak kena biasakan balik dekat Model YL ni kalau bawa dia. And then in terms of braking, dia not really good in terms of power braking dia. So braking dia tu ada a bit delay sikit sebab mungkin dari segi port dia tak sebesar macam sepatutnya kereta performance ada. So braking dia just nice sebab kereta ni dia ada regenerative braking tau. So kita boleh buat one pedal driving punya cara pemanduan lah. So boleh kurangkan penggunaan braking untuk pemanduan yang steady and chill. So kalau macam kita nak buat laju tu agak bahaya sikit lah sebab brake dia memang tak cukup power sangat. And of course kelebihan untuk kereta EV ni biasanya brake pad akan lebih jimat lah untuk pakai daily kan. Tak macam kereta ICE di mana kita tak ada regenerative braking ni. Dia tak ada rasa macam dia tarik tu kan. Corner sikit. Nice lah dia punya cornering ni. Aku tak expect lah sebagus ini. Dia very sharp lah corner dia. Suspension dia aku boleh kata tidak terlalu stiff, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut sangat. Just nice lah dia punya setup kat sini. Kalau langgar speed bump ni tak terasa sangat. Dia boleh control dengan sangat-sangat baik. So aku tak terasa macam bergegar sangat ataupun macam naik kuda lah. NVH kereta ni so far, tadi aku lalu sebelah lori, aku tak dengar pun bunyi lori tu tau. Oh, NVH dia memang very good lah. Okay. Yang ni aku dengar sikit bunyi excavator kat luar tu. Tapi not really obvious lah. Itu satu benda yang aku puji lah dengan Tesla ni kan. Dia punya NVH sangat-sangat bagus. Bunyi mesin rumput tu pun boleh kata aku just dengar 5% je. Okay, ni aku kurang brake kalau langgar bump. Not bad. Orang belakang okey macam mana? Kan? Tak terasa melompat lah. Dia memang boleh kawal dengan baik suspension dia kalau kita terlanggar speed bump ataupun bonggol macam tu kan. Okay, nak try sharp corner 1, 2, 3. Seriously, best gila. Tak terasa macam bawa SUV yang besar pun. Okay, sekarang ni aku duduk dekat bahagian row tengah ni, di mana korang nampak sekarang ni ada 2 seat kiri kanan. Dan aku dah naikkan armrest tepi ni. So feel dia untuk level comfort boleh bagi mungkin 7/10. Sebabnya kalau nak bandingkan dengan MPV yang luxury untuk EV daripada China sana, rasa lagi best lah dia punya feel kan. Sebab kita boleh naikkan kaki, lepas tu ada massage lah, ada TV yang besar. So memang high class lah standard dia kan. Itu memang 10/10. Yang ni 7/10 sebabnya mungkin seat dia very simple sebenarnya. Dia bukannya seat yang kita duduk kita rasa macam wah nak tertidur, tidak. Dia seat yang buat kita just rasa selesa untuk duduk macam tu je. Dia bukannya tahap keselesaan yang buat kita rasa macam kita nak duduk dalam kereta sangat. Tidak. Biasa lah seat dia kan. Sebab kalau dia letak extra features macam boleh lunjuk kaki ke, ada massage ke, lepas tu ada all the luxury features, tu lagi best lah. Cuma kita faham dari segi harga yang dijual tu dah kena lah untuk brand Tesla ni sendiri. Dengan simplicity dia, minimalis dia kan. Setakat ni bahagian kaki aku okey je ruang. Cuma tak pasti lah kalau duduk belakang macam mana nanti kan. Aku nak try duduk belakang sekejap. Okay, kita try duduk dalam keadaan kita bergerak Okay, so bahagian belakang ni memang nampak lah ada reflection cahaya daripada atas ni. So lagi better kalau letak sunshade kot. And then rasa bergema kalau ada speed bump. Bunyi bergema tu memang sangat-sangat kuat dekat bahagian belakang ni. Bunyi tayar lebih kuat. Lepas tu bunyi angin pun lebih bunyi kuat kat sini disebabkan oleh mungkin dari segi cermin ni dia sangat rapat dengan kepala dan juga telinga. Dengung sikit lah di belakang ni. Serius dengung. Ni kalau long distance aku rasa agak pening lah. Aku prefer duduk tengah lah. Dan compartment dia just nice lah. Dia tidak terlalu banyak sangat compartment. Dia bahagian tepi ni je. Bahagian tengah ni tak ada apa-apa sebab ni adalah row untuk kita bergerak ke belakang. Dan ada compartment dekat belakang seat ni. Itu je lah. Simple.
very typical Tesla. Glass roof yang besar dari sini sampailah ke depan sana. Tapi dia macam ada divide something kat sini. Aku tak sure ini untuk apa. Maybe antena dia ke apa kan. Sebab dia macam divide dari segi tinted tu. Okay, baru perasan benda tu. And then ada ambient light juga dekat bahagian belakang ni. Ada few material yang berbeza sini. Leather color grey, hitam. Lepas tu ada plastic panel, ada fabric. Ada satu lagi kompartmen di mana kita boleh letak air, botol air dekat bahagian bawah skrin tengah ni. Kita tengok boleh letak 2 botol kat sini. Kan? Menarik. Tapi tak ada lah macam fridge punya features ke apa. Macam kereta China tak ada. Dia simple macam tu je. Okay guys, ini dia Tesla Model 3 Standard Rear Wheel Drive yang berharga $147,000. And so far ni Tesla paling murah yang korang boleh dapatkan. So daripada exterior, kalau kau tengok, dia sama je dengan Model 3. Tak ada beza sangat. And cuma colour dia ni colour warna hitam lah. And kalau korang nak tukar colour lain, kena tambah RM5,000. Macam biasa lah Tesla, kena tambah duit. Jom ikut aku, kita pusing-pusing sikit. Selain daripada tu, kalau kau tengok, dia punya rim, dia pakai rim 18 dengan cover. And then selain daripada tu, macam kau nampak, sama je macam Model 3 yang premium tu. Lampu belakang sama, bumper sama, semua sama lah. Tak ada beza sangat. And banyak perbezaan dia sebenarnya dekat belah dalam. Jom kita tengok. Okay, kalau kita tengok belah dalam ni, ada satu benda yang aku perasan lah. Dia ada stop. Ni, kau tengok signal stop dia belah kiri. Macam kalau yang Model 3 macam kereta Faiz yang belah sana tu, dia punya signal kat belah sini. Tapi sekarang dia ada stop. And then selain daripada tu, dia punya ambient lighting yang daripada pintu sampai depan ni semua dah tak ada dah. And selain daripada tu, yang aku difahamkan juga speaker dia dah kurang. Dulu dia 9, sekarang 37 je. And lagi satu, steering dia kalau nak adjust, normally yang Tesla yang premium punya dekat belah dalam kan. Yang ni dia kena adjust manually. Macam kereta biasa. Dia turunkan and then kau boleh ni lah. Dia teleskopik, boleh ke depan, ke belakang. Cuma dia manual je lah. Tak boleh expect lah. Dia dah bagi harga $147,000. Okay, seat dia pula fabric. Macam kau nampak. Dia tak ada juga leather dan juga micro suede tu lah. Sini pun sama, fabric. Kalau tak, dia ada macam 3 lah. Perbezaan macam leather, and then ada micro suede, and then ada fabric. Yang ni fabric saja. Very simple lah. Yang lain sama, ada panoramic glass kat atas ni penuh. Sama je. Tukar gear kat sini. Okay, satu lagi yang tak ada aku perasan is dia punya seat dah kena manual adjusted. Kalau kau tengok bawah ni, kan dulu kan boleh lah aku nak ke depan, adjust dia punya back support apa semua, dah tak ada. Kosong. So macam nak adjust? Nak adjust, kena dekat screen. So kena go kat menu dia ni, and then tekan seat. Baru boleh adjust sini, nampak? Ke belakang, ke depan kat sini. Tolak atas dulu. Nampak? Pakai steering guys, susah nak cakap lah, quite a hassle lah. Tapi good thing is dia boleh save lah, dia memory. So kalau kau driver, dia only driver, then kau boleh save, and then by the time kau keluar, kau masuk, dah akan default balik lah. So kalau orang lain nak kena adjust every time lah, which is for me quite a hassle. Sebab kalau mak aku drive ke apa, dia tak boleh nak simply kat sini, dia akan call, adik macam nak adjust ni. Most probably macam tu lah. So dia, untuk orang yang tak biasa pakai EV, aku rasa dia akan jadi satu masalah lah. Untuk aku pun, ni pun satu benda, kau tahulah aku petrolhead. Aku tak pernah ada EV. Ni first time aku masuk EV, bukan first time, tapi experiencing EV lah. So bagi aku ada pros and cons about EV ni. Lagi satu benda yang tak ada is tak ada ventilated seat. Kau bayangkan Malaysia ni punya weather panas, tapi dia tak ada ventilated seat. Tahu dia ada apa? Heated seat. Aduh, kita kat Malaysia tapi tak ada apa ni, ventilated. Dia dah buang, dia tinggal heated seat je. Which is bagi aku, kalau long distance driving tu bolehlah pakai untuk belakang kan, kalau sikit belakang ke apa. Tapi cuma confirm lah Malaysia ni panas. Aku prefer lagi kalau pakai ventilated seat daripada heated seat. Tapi macam Faiz, dia suka pakai heated seat sebab belakang dia sakit. Aku suka ventilated sebab aku memang kuat berpeluh, panas lah. Tapi benda ni dah tak ada dekat dalam standard rear wheel drive ni. So what a bummer lah benda ni. Jom kita tengok belah belakang pula. Okay, masuk pada bahagian dalam ni. First thing first, sama juga, fabric. Sini pun fabric. And then ni lah, screen kat belah sini dah tak ada dah. So korang tak boleh nak control. Dia dah jadi manual adjusted. Nampak?
Inilah benda yang kekurangan yang dia tak ada. Kau tak boleh control sendiri, kena bagi tahulah kat driver atau passenger depan, belakang ni panas. Tapi thank God masih boleh adjust sendiri. Cuma tak adalah screen apa semua, and then ada 2 type C kat sini. Selain daripada tu, lebih kurang sama je. Okay, despite harga dia murah RM147,000, tapi korang jangan risaulah. Dia punya safety system, kamera, semua benda tu masih dikekalkan kat Tesla ni lah. So jangan risau. Okay, untuk range pula kereta ni boleh pergi 534 WLTP range lah. So dia lebih kurang jauh sikit je daripada yang premium model tu. Yang tu 520. Ni 534 km. And then untuk segi charging, dia boleh charge untuk DC 250 kW dan untuk AC 11 kW je lah. Okay, selain daripada tu yang standard ni pula, dia punya 0 to 100 dia 0.1 saat lebih slow daripada yang premium tu lah, which is 6.2 saat dekat standard ni and 6.1 untuk premium tu. So dia slow sikit je, tapi bagi aku cukup lah. Kalau acceleration dalam bandar, aku rasa kereta ni memang berdesuk lagi. Itulah one thing aku suka pasal EV. Okay guys, itulah perkongsian aku untuk Tesla Model 3 yang standard rear wheel drive ni. Apa pendapat korang? Bagi aku dia untuk harga 147 tu worth it jugalah. Tapi banyak benda lah yang tak ada. Aku macam ada benda yang aku nak, dia tak ada. And aku harap dia kekalkan benda tu, contoh macam ventilated seat and then juga aircon belah belakang tu lah. Tapi dengan price yang macam ni, korang rasa berbala ya kalau korang beli? 147,000 Tesla Rahmah Malaysia. Cuba komen sikit kat bawah. Okay, settle dekat Tesla Cyberjaya tadi, dan lepas diorang checking, actually diorang checking tu tak masukkan kereta aku dekat service center tau. Tidak, diorang just check guna sistem saja. Diorang ada sistem data bahawa kereta ni sama ada dipandu dengan cara macam mana. Maksudnya sama ada aku drive ke ataupun aku reverse ke, semua data tu ada. Itu adalah data pasal kereta. Dia bukannya data pasal driver ataupun keadaan dalam kereta. So itu adalah privacy kita. Aku tanya juga tadi, ada ke macam footage daripada kamera ke video ke apa semua? Kata tak ada. Diorang tak ada akses untuk itu. Diorang just ada akses data tentang kereta ni drive ke, reverse ke, parking ke, itu je. Data tu pun bukannya data gambar atau video, tapi dia just macam graph tau. Aku tengok juga graph dia tadi, dan unfortunately aku tak boleh nak share ataupun aku tak boleh nak ambil pun graph tu, diorang tak bagi. Itu PNC pihak Tesla. Bila check balik data graph tu, memang betul kereta ni dipandu dengan betul dalam graph tu. So kalau ikutkan pada isu yang wife aku hadapi tu, dia tak tally lah dengan graph tu kan. So kat sini aku tak tahu the actual reason why kenapa benda tu berlaku. Sebab kalau ikutkan wife aku bukannya baru bawa Tesla ni, dah lama dah. Boleh kata dia dah biasa lah bawa Tesla ni. Kalau orang yang tak biasa bawa Tesla, dia akan jadi kaku. Dia akan jadi macam tak tahu nak nak slide mana. Lepas tu reverse pun kadang dia akan terbalik kan. Sebab biasa untuk kereta, untuk gear knob kereta yang auto, kalau kita tarik ke belakang, dia akan drive kan. Tapi Tesla tidak. Tesla kita kena slide ke depan, baru dia drive. Dia terbalik. So somehow ada orang yang di-confuse kat situ kan, untuk first time user ataupun orang tak biasa. Tapi wife aku dia dah biasa. Dia dah memang selalu bawa Tesla ni untuk daily, untuk ambil anak aku sekolah, hantar sekolah semua. But things happen, pada hari tu berlaku benda yang pelik lepas aku software update. So itulah berlaku dekat wife aku pula kan, bukan berlaku dekat aku. So kalau berlaku dekat aku kejadian tu, at least aku lebih alert dan aku tahu nak cerita macam mana, dan juga maybe aku boleh buat rakam footage lah. Sebab masa perkara tu berlaku, memang aku buat kereta ni low power mode tau. Aku nak jimatkan bateri dia sikit sebab kita nak bawa daily, kita tak bawa jauh sangat. And bila buat low power mode, dia akan disable feature-features yang macam sentry mode apa semua. Aku lupa nak disable balik benda tu kan. Lepas tu kena disable lah. Tapi itulah, tak ada footage tu kan. So aku nak cerita kat orang manager untuk service center tu pun dia macam, benda ni jarang berlaku kan. So dia bukannya benda yang common. But hopefully tak berlaku lagi dalam masa kehadapan lah, sebab safety issue kan. Aku pun tak nak lah berdepan dengan situasi yang sama macam tu, sebab yelah, kan drive tiba-tiba dia jadi terbalik tu bahaya lah. So dia kata aku dapat monitor balik, kalau jadi lagi cuba dapatkan rakaman ke apa semua untuk dia buat further check up lah pasal kereta ni. So aku harap tak berulang lagi. Dan tadi aku ada bawa Tesla Model YL. Aku ada share dengan korang semua pengalaman tu. Surprisingly, bila aku compare dengan Model 3, Model Y dan juga Model YL yang model-model baru diorang ni, memang boleh kata Model YL is the most comfort Tesla setakat ni aku pernah bawa lah, untuk yang diorang punya barisan model baru. Sebab kalau bandingkan dengan Model 3 ni, dia actually comfort juga, cuma dia rendah.
And then kita ada dengar jugalah bunyi driving itu kan, sebabnya kereta ni rendah, ada bunyi tayar sikit. Tapi untuk model YL, driving dia memang very quiet lah untuk aku bawa kat jalan sekitar cyber tu kan. Kau tahu lah jalan sekitar cyber macam ni kan, dengan speed bump dia, dengan lubang sana lubang sini, bonggol apa semua. So dia macam steady, smooth. Dia tak rasa macam floaty ke, rasa macam heavy. Tidak, walaupun kereta tu berat, tapi kita tak rasa macam kita bawa kereta yang besar and berat. Kita rasa macam chill bawa untuk model YL tu. So aku memang surprise lah dengan suspension untuk YL tu. Suspension dia pun beza dengan model 3 ataupun model Y yang biasa. So maybe korang boleh test drive lah model YL, korang akan faham lah apa yang aku masukkan ni. So kalau korang nak mencari sebuah kereta Tesla EV yang the best in terms of driving dia, aku boleh kata YL. Cuma jangan samakan dengan Model 3. Model 3 ni dia sedan, so dia rendah kan. So aerodynamic dia and dia punya looks more sporty lah. Kalau compare YL tu, dia more family SUV car kan. And driving experience pun tak rasa macam kita bawa MPV ataupun van tau. Rasa macam bawa kereta tapi versi yang lebih tinggi. Dia tak macam rasa bawa Jayco Omoda C9 PHEV tu tau. Tu rasa betul-betul macam bawa MPV sikit. Dia tinggi yang betul-betul rasa tinggi. And driving pun rasa floaty dengan body roll dia. Yang model YL ni tidak. Itu yang aku very surprise lah. So itu je untuk pengalaman hari ni dan sharing aku setakat testing and checking Model 3 ni. Aku rasa setakat aku guna dah 2 tahun dengan kereta ni, aku tak ada isu lain dah tentang Model 3 low range ni, yang Highland. Rasanya very minor lah kot kalau ada pun. Aku pun planning nak buat detailing balik kereta ni, sebab rasa macam dah lama tak buat detailing full luar dalam ni kan. So itu saja. Thanks juga untuk Sophie share pasal Model 3 yang harga lebih mampu milik tu 147k. Dan aku difahamkan harga untuk Model 3 dan juga Model YL ataupun model-model yang lain akan ada sedikit perubahan manakala kita ada undang-undang baru limiti starting Julai ni. So stay tune. Aku akan update berapakah harga jualan untuk kereta Tesla yang latest price tadi. Okay, itu saja.